Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni kita cuba baca kitab Penawar Bagi Hati Kang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela yang wajib atas kita menjauhkannya. Mana pun mana bercakap banyak, sepatut kurangkan bercakap. Kenapa loba seorang atas berkata-kata dan keluar daripadanya perkataan-perkataan yang sia-sia, dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelak jantung. Istilah kita guna gelak hati, sebenarnya gelak jantung. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung, mati hati. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah, maka sabda baginda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falnakul khaira al yasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendak berkata ia akan yang baik, atau hendak dia diam, atau hendaklah diam ia. Mana dia, kita orang beriman sepatutnya kita bercakap benda yang baik je, ya? Kalau tak ada benda baik yang kita nak bercakap, baik kita diam. Dan sabda baginda lagi, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua lubang dagu dan dua kakinya, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Dan dikehendaki dengan barang antara dua lubang dagu, lidah itu, dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu, faraj. Ditanya akan Rasulullah SAW daripada yang lebih baik barang yang masukkan ia ke dalam api neraka, maka sabda baginda, dua lubang. Pertama mulut dan kedua faraj. Mana apa dia? Jika kita boleh jaga mulut dengan kemaluan, Rasulullah jamin akan syurga. Mana kita jagalah mulut dan kemaluan. Dan sabda ia, barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak kesalahannya, dan barang siapa banyak salahnya, nescaya banyak dosanya, dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Mana barang siapa banyak bercakap, biasa akan banyak berlaku kesalahan dan kesilapan. Apabila berlaku kesalahan dan kesilapan, maka banyak dosa. Apabila kita banyak dosa, maka neraka itu lebih utama untuk kita. Ya? Jadi jaga-jagalah dalam percakapan, pertuturan, supaya jangan bercakap banyak sangat. Dan kalau boleh jangan bercakap perkara sia-sia. Dan kalau boleh jangan guna mulut untuk fitnah orang, untuk khianat orang. Banyak kita guna mulut untuk fitnah orang, banyak sangat sekarang. Kita jagalah, ya. Kita bimbang apa mulut kita sebenarnya punca yang bawa kita ke neraka. Kita bimbang yang tu lah. Mana kalau tak jaga mulut, kita menghampiri neraka lah. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Banyak benda, banyak kebinasaan yang datang dari lidah kita tadi. Tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin.
tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, melainkan mereka menyuruh ia dengan bersedekah atau kebajikan atau mendamaikan antara manusia. Mana ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau simpangkan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan dari kebinasan dunia dan akhirat. Mana kita cakap benda yang boleh beri manfaat lah, ya? Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kalau bercakap benda sia-sia, benda lara, kita bimbang. Dikendaki dengan barang tiada beri manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan, mesti ada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia. Benda perkataan ni kalau kita tak bercakap pun, tak mempengaruhi dunia dan akhirat kita. Kalau kita tak bercakap, maka lebih baik kita diam je. Iaitu perkataan jika ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajakkan. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas yang beri manfaat, dan sedikit oleh perkataannya, maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang tiada berfaedah, akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, mesti ada ia untung yang sangat besar. Mana apa nak bercakap apa pun kena fikirlah. Yang biarkan mulut kita lebih laju pada akal. Fikir dulu ada faedah dah kita bercakap. Kebanyakan kita kadang-kadang mulut lebih laju pada akal. Dia pakai lepas je, tak fikir langsung. Ada faedah ke tidak percakapan kita? Kalau tak ada faedah untuk akhirat dan untuk dunia, maka baik kita diam. Ya? Kurangkan bercakap, itu lebih baik sebenarnya. Dan sini kata lebih baiklah daripada kita bercakap benda tak ada faedah, kita ganti dengan menyebut nama Allah, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik sebenarnya. Daripada kita habis masa sia-sia bercakap benda yang sia-sia yang tak berfaedah. Kerana zikir Allah, zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas, dan perkataan tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Zikrullah ni ibarat emas tokok. Maka cakap yang tidak faedah tadi umpama tanah, stokok tanah keras. Maka betapa suka orang berakal meninggalkan seketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras itu. Jadi kalau kita pentingkan tanah stokok tanah keras lebih lemah, tak cerdik lah kita. Kita termasuk orang bodoh lah. Ini jika perkataan itu tiada ada pada dosa. Mana itu pun kalau kita bercakap benda yang sia-sia, benda yang tak berdosa. Maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Mana kalau perkataan kita, percakapan kita yang menyebabkan kita berdosa, seolah kita tak ambil emas, seolah kita ambil api neraka. Rasa cukuplah setakat ini. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.